Assalamualaikum semua, apa khabar? Okey. Hari ini 1 Jun 2025, hari Ahad. Sekarang pukul 4 petang. Sekarang saya berada di landside KLIA. So saya boleh drop off dari Mentari Court ke KLIA Terminal 1. So alhamdulillah. So ini kali pertama setelah saya tukar kepada Azia. So hari ini ibarat hari pertama lah Azia mendrop off di KLIA dan mungkin akan mempick up di KLIA lah. So pengalaman pertama Azia lah. So alhamdulillah. Tapi adalah sikit yang saya nak cerita. Okey. Saya bawa Azia dalam bulan 4 hari tu. So sekarang bulan 6. Ini first time dapat KLIA. So tadi mula-mula dapat KLIA just grab kan. Okey, Azia ni just grab lah. Harga tambang dia RM75. Saya dalam hati 75. Dulu masa bawa Honda City 75 tu harga grab car plus lah. So saya 75. Kalau dulu masa saya bawa Honda City just grab biasa 65. Kalau grab car plus 75. Itulah. Kalau just grab saya dapat RM50. So ni tadi first time RM75. Just grab RM75. Dah mati. Ada beza juga rupanya. Seolah-olah walaupun bawa just grab, bawa Azia, harga macam grab car plus pula. Saya mikir kan just grab mungkin dapat 65 je lah kot kan. Dapat kereta saya RM50. Begitulah sebiasa-biasanya. Tak apalah, rezeki lah. Itulah saya tanya. So lagi satu saya nak cerita tentang hari Jumaat. Saya rasa saya dah lama tak pergi ke TBS. So alhamdulillah dapat daripada Jalan Kebun mengalir ke TBS. Ada pakcik, makcik dengan anak dia lah, nak balik ke Kuala Kangsar. So saya pun dah lama tak pergi ke TBS. So tapi tahulah orang kata yang kat atas dah tak boleh, nak pick up ke drop off kat bawah kan. Tahulah kan. So saya ikut map tu, drop off, lalu bawah. Dalam hati saya ini dia tempat drop off dengan pick up yang baru TBS. Tapi passenger saya tu mungkin dah lama dah tak naik bas. Dia kata, bukan kat atas ke bang? Saya pun dah lama dah datang sini, saya cakap. Tapi saya tahulah yang drop off dia tak boleh kat atas dah, kena pick up ke drop off kena kat bawah. Saya dulu masa dekat atas kan, maknanya dia pun dah lama tak datang situ, saya pun dah lama tak datang. So saya cakap sekarang kat bawah, lepas tu kena naik atas lah sendiri je. Okey. So banyak juga lagi yang orang tak tahu kat TBS tu, bawah pick up drop off. Mungkin itu yang orang selalu naik bas, yang tak pernah naik bas ni lagi lah, first time nak naik mesti terkejut kan. Tapi yang orang kata orang Kuala, mungkin lah dia pernah balik kampung kan. Tapi itulah, maknanya dia dah lama tak balik kampung kot naik bas. Mungkin dia naik inilah. So alhamdulillah ini pertama kali saya nak belajar pick up Azia ni macam mana. Itu sajalah info. Assalamualaikum.